Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni ceritanya epic. Suka Abang. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Semoga kita semua dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Tanpa membuang masa lagi, cerita memang best. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Cerita kali ini berlaku pada tahun 1950. Jadi semua orang dah senyum. Kalau tahun 1950 yang lama-lama, cerita dia memang bukan main-main. Tahun 1950 di negeri Perak. Okey, dekat mana daerahnya biarlah kita sembunyikan. Di tahun itu, di zaman-zaman itu, dia ada satu kebudayaan yang mana kebudayaan tu dah tak ada. Budaya, bukan kebudayaan, budaya dah tak ada di zaman sekarang. Iaitu, kalau ada kenduri kahwin, pasti ada perempuan joget. Jadi hari ni ceritanya pasal perempuan joget. Okay. Jadi dekat mana-mana kenduri kahwin mesti akan ada perempuan joget. Disewa daripada Ipoh Perak dan lepas tahun 1950-an. Dan lepas tu dia akan menjadi penghibur kepada tetamu yang datang di waktu malam. Siapa-siapa yang nak berjoget dengan perempuan joget mesti sediakan duit sebanyak 20 sen, 50 sen, ikut masa. Kalau 50 sen jogetnya 30 minit. Kalau 20 sen jogetnya 10 minit. Kalau 10 sen cecah punggung, habis-habis dah. Macam itulah dia punya rate dia untuk berjoget dengan perempuan joget. Jadi boleh dikatakan perempuan joget yang disewa daripada Ipoh tu semuanya perempuan-perempuan joget yang first class, yang cantik-cantik, yang memang semuanya menjaga badan. Nak jadi cerita, ada satu ni kenduri kahwin yang dibuat oleh Pak Atan. Pak Atan ni pula memang orang yang terkenal, orang yang banyak duit dan banyak kebun. Dia ni memang orang yang hartawan lah dekat kampung tu. Jadi anak dia nak buat kerja kahwin, dia pun mintalah orang carikan kalau ada perempuan-perempuan joget daripada Ipoh. Jadi macam biasalah, pada malam hari persandingan tu, sebelum ke selepas gitulah jadi perempuan-perempuan joget ni pun didatangkan daripada Ipoh seramai 6 orang. Jadi disebabkan perempuan joget yang tak ramai, lepas tu orang kampung yang lelaki yang nak berjoget dengan perempuan joget tu ramai, menyebabkan semua orang berpusu-pusu dan menunggu giliran untuk dapat berjoget dengan perempuan-perempuan joget ni tadi. Tak buat apa, joget aja, jangan bingung, bukan. Okey. Jadi pada waktu tu bila dimulakan majlis tu, meriahlah, ramailah lelaki-lelaki yang teringin nak berjoget ni, ramailah menyediakan duit untuk berjoget dengan perempuan-perempuan pilihan yang disewakan. Okey. Tengah-tengah majlis berjoget-joget tu, tiba-tiba majlis tu jadi terdiam, majlis tu jadi terkejut kerana majlis tu didatangi oleh seorang pawang dengan baju hitam, dengan tengkolok hitam, dengan gayanya pawang seperti seorang ahli silat yang zaman-zaman dulu punya, sambil dekat tangannya dipegang keris kecil. Pada waktu tu, orang yang tengah berjoget-joget ni semua jadi diam lah. Apa hal pula? Tiba-tiba Tok Pawang datang kan? Jadi pawang tu memang antara pawang yang terkenal dekat kawasan tu. Jadi semua orang jadi tahu kenapa kehadiran pawang tu. Jadi sebelum pawang tu masuk dalam majlis, jadi adalah beberapa orang dia punya orang kanan berjumpa dengan Pak Atan sebagai tuan rumah. Jadi Pak Atan jadi marahlah, kenapa tiba-tiba Tok Pawang datang? Kami kat sini tak ada membela-bela, jadi tak perlulah Tok Pawang nak datang mengganggu konsentrasi orang-orang kita, orang kampung kita nak berjoget, kata. Tok Pawang beritahu macam ni, memang bukan saya untuk menghalang ataupun menyebabkan majlis ini tergendala, tapi saya nak minta izin untuk periksa majlis ini kerana ada yang tak sepatutnya datang
tapi dia hadir di majlis ini. Jadi pada waktu tu Pak Atan tak faham apa yang dimaksudkan oleh Tok Pawang. Tok Pawang kata tak apalah, bagi saya duduk dekat tepi majlis, saya akan tepi orang berjoget ni, dia kata saya akan duduk dekat tepi gelanggang joget, saya akan tengok aksi-aksi orang berjoget, nanti bila sampai masanya saya akan bagi tahu pada Pak Atan. Jadi waktu tu disediakanlah kerusi bangku untuk Tok Pawang dengan 3 orang pengikutnya duduk. Tok Pawang memerhati ke arah orang ramai yang berjoget. Bila Tok Pawang dah duduk, maksudnya majlis dah kembali pulih seperti sedia kala. Wah, acara joget jadi semakin rancak. Muzik yang dia mainkan daripada yang slow jadi semakin beat-beat, dum-dum-dum. Zaman tu kan. Tiba-tiba Tok Pawang angkat tangan. Dia cakap dengan Pak Atan, Pak Atan boleh tak berhentikan muzik sekarang? Jadi Pak Atan pun memberikan isyarat berhentikan muzik. Semua orang jadi terdiam, tak jadi berjoget, diam sebab muzik tiba-tiba mati. Jadi orang ramai jadi riuh. Kenapa? Dalam keadaan kenapa tu, tiba-tiba semua orang tertumpu kepada seorang lelaki yang orang kenal dengan nama Abdul. Abdul tu pula anak saudara kepada Pak Atan. Abdul tu tak berhenti berjoget. Dia berjoget aja. Jadi semua orang dah ke tepi. Muzik dah mati. Perempuan joget dah duduk tempat masing-masing. Orang dah keliling-keliling. Dah keluar daripada gelanggang. Tapi si Abdul ni tetap juga berjoget. Waktu tu semua orang dah rasa pelik. Kenapa? Dalam keadaan orang tertanya-tanya tu, Tok Pawang bangun pada tempat duduknya, dia menuju ke arah si Abdul. Ditepuknya Abdul, dia tanya, kamu buat apa ni? Oh, dia kata, saya tengah berjoget ni, tengah seronok berjoget. Dia kata. Jadi Tok Pawang tanya, kamu berjoget dengan siapa? Oh, dengan ini yang depan ni perempuan joget yang sangat cantik, dia kata. Lepas tu Tok Pawang tanya lagi, cuba tanya siapa namanya, dia kata. Wah, tengah berjoget-joget, dia tanya, Dik, nama kamu siapa, Dik? Dia kata. Jadi pada waktu tu dia berjoget sambil dia bertanya. Oh, dia kata nama dia Melati. Waktu tu tengah berjoget ni, Melati. Melati. Terus Tok Pawang tu keluarkan suara dia garau. Ikut aku sekarang. Pada waktu tu semua orang terkejut dengan Abdul terkejut dengan Abdul pengsan. Pada waktu tu semua orang dah tergamam. Dah kenapa ni? Jadi bukanlah bubar. Semua orang jadi tersenyap. Abdul pengsan dibawa ke tepi. Dan selepas tu Tok Pawang tu tengok aja. Tengok ke arah yang orang tak nampak. Maksudnya tengok ke arah yang tak ada api nak ditengokkan. Dia tengok aja, lepas tu dia tengok sampai ke pucuk pokok kelapa. Lepas tu dia diam. Lepas tu dia balik semula kepada Pak Atan. Dia kata macam ni, Pak Atan, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya dah mengganggu majlis Pak Atan. Tapi Pak Atan boleh teruskan sebab apa yang saya cari dah hampir jumpa. Jadi pada waktu tu Pak Atan jadi keliru. Ni apa hal pula ni? Kenapa tiba-tiba lah? Kenapa Abdul berjoget? Kenapa pula tiba-tiba menjoget suruh ikut dia? Jadi pada waktu tu Tok Pawang tu beritahu, sebenarnya saya ni mencari kadam saya. Saya ada beberapa ekor kadam, tapi ada kadam yang hilang. Abang lupa. Ada satu bahagian. Oh, nanti tertinggal Okey, masuk balik. Waktu Abdul cakap dia berjoget dengan Melati, semua penari-penari, perempuan-perempuan joget yang ada dekat situ semua je ketakutan. Rasa macam, jadi ketakutan. Itu yang abang tertinggal. Okey. Jadi si Pak Atan tanya, kenapa Abdul pengsan? Kenapa semua penjoget-penjoget ni takut selepas dengar nama Melati? Dan ke arah apa sebenarnya Tok Pawang pandang? Nampak macam arah yang tidak ada arahnya. Lepas tu Tok Pawang ceritalah, dulu dia kata dia ni sebenarnya ada kadam. Jadi kadam dia ni hilang selepas tuannya meninggal. Jadi Pak Atan tak faham apa benda sebenarnya ceritanya. Okey, dia kata dulu ada seorang penari, perempuan joget, kata dia datang jumpa saya. Lepas tu dia minta pelaris lebih kurang
pelaris yang mana kalau dipakai pada dia, dia akan jadi cantik, dia akan jadi diminati ramai. Jadi sejak dia pakai pelaris yang diambil daripada saya tu, dia jadi seorang perempuan joget yang terkenal kata. Okey. Jadi disebabkan dia jadi perempuan joget yang terkenal tu, banyaklah dia dapat tempahan. Ke mana-mana dia pergi, dia akan menjadi, orang putih kata apa? Center of attraction. Maksudnya pusat kepada ketertarikan. Jadi semua orang yang datang mesti nak berjoget dengan dia. Okey, sambung cerita. Kenapa semua perempuan-perempuan joget jadi takut bila dengan nama Melati? Sebabnya pada satu hari Melati dikatakan meninggal dunia. Tapi ada yang cakap Melati meninggal dunia disebabkan oleh bunuh diri kerana bercinta dengan seorang lelaki dan lelaki itu tidak bertanggungjawab selepas didapati Melati mengandung. Jadi selepas Melati meninggal, semua orang selalu nampak kelibat-kelibat Melati. Mula-mula mereka ingatkan roh Melati yang datang untuk menakut-nakutkan mereka. Tapi sebenarnya itu adalah kadam kepunyaan Melati yang diambil daripada Tok Pawang. Yang itu yang Tok Pawang ceritakan pada Pak Atan. Oh, barulah Pak Atan faham. Jadi selepas dengar cerita tu, aktiviti joget tu pun diteruskan macam biasa. Okey. Jadi Tok Pawang tu pun pandang ke arah tempat yang tak ada tujuan tu. Sebenarnya Tok Pawang kata selepas dia tegur Abdul berjoget dengan angin, dia tengah berjoget-joget. Sebenarnya dalam pada pandangan Abdul, dia tengah berjoget dengan Melati. Tapi Melati yang ada depan dia tu adalah bukan Melati yang sebenar. Itu adalah Melati kadam kepada si Pawang. Jadi selepas si kadam ni tahu yang identitinya sudah terbongkar, dia lari sebab dia tak nak jadi kadam kepada Tok Pawang ni tadi. Okey. Jadi selepas lari tu yang Tok Pawang tengok aja ke mana dia pergi. Sebenarnya Tok Pawang kata dia dah cari kadam ni dalam banyak tempat. Dia memang akan hadir dekat mana adanya pesta joget. Tapi dalam semua pesta joget dia datang, tidak ada seorang pun yang berjaya menari dengan Melati. Melati tidak memilih dia. Tapi dalam acara kali ini, Melati memilih seorang lelaki dan itu adalah Abdul. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Melati mungkin akan datang lagi. Atau dia nak gunakan Abdul ni sebagai sumber tenaga dia untuk dia terus hidup. Itu pada pandangan Tok Pawang tu. Jadi tapi selepas dia dah dapat Melati, maksudnya dia dah dapat kesan Melati ada dekat majlis tu, dia cuba nak ambil Melati tapi Melati ni pun lari. Okey, ramai yang terteka-teka kan, kenapa cerita ni macam pelik sangat. Okey, tunggu dulu. Jadi sejak daripada tu Tok Pawang ni akan berpindah dari pasal satu majlis ke satu majlis untuk cari si Melati ni. Okey, kenapa Melati ni susah sangat untuk ditangkap? Sebabnya Melati bukan sebarang jin. Melati adalah sejenis jin yang ada akal, yang mana dia telah ditangkap untuk menjadi kadam kepada Pawang. Mengikut ceritanya, Pawang ni dapat Melati daripada hasil bertapa dekat satu air terjun dekat kawasan Kedah, kata silap abang. Okey, dia bertapa dekat air terjun, dapatnya Melati. Jadi Melati tu sebenarnya diberikan oleh jin lain. Dan Melati adalah jenis jin yang ada akal, yang boleh berinteraksi. Cuma dia ditukarkan menjadi pelaris dan diserahkan kepada seorang manusia untuk dijadikan pelaris, untuk jadikan pemikat. Itu dia jelaskan macam mana Melati tu muncul dan macam mana Melati tu kenapa dia melarikan diri. Dia jenis jin yang ada akal. Okey. Jadi kita tamat kat situ, kita sambung dengan cerita Abdul. Ada terkait semua ni. Jadi Abdul ni pula, selepas dia, waktu dia datang majlis tu, dia sebenarnya anak buah kepada Pak Atan. Mereka adalah keluarga yang memang berada. Yang memang berada dekat kampung tu disebabkan mereka ada banyak ladang. Jadi Atan adalah orang yang memang dipercayai oleh keluarga untuk menguruskan ladang-ladang tu. Dan dia adalah seorang yang baik, dia kata. Jadi pada hari kejadian, Atan datang dan memang niatnya untuk berjoget. Tapi dia pelik,
Ini Atan cerita semula. Jadi tapi dia pelik, kenapa dalam banyak-banyak ahli orang yang perempuan joget, ada seorang perempuan berkebaya kuning, bercocok sanggul, tidak diambil oleh mana-mana orang lelaki yang datang ke majlis berjoget tu. Jadi dia pun pelik lah. Dia pun menyapa perempuan tu. Dia beritahu menyapa kenapa tak nak berjoget. Perempuan tu cakap dia akan menanti orang yang boleh dia sandarkan kasih sayang. Tergelaklah Abdul pada waktu tu sebab Abdul beritahu, kenalah dengan saya pun bujang, mana tahu awak boleh sandarkan kasih sayang awak pada saya. Pada waktu tu perempuan tu terus gembira lah. Dia kata kalau kita dah berjoget ni, nampaknya kita kena berjoget selama-lamanya. Abdul setuju. Ingatkan benda tu sebagai joget, tak lebih daripada joget. Jadi itu yang menyebabkan si Abdul tu berjoget. Sampailah tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seseorang. Dia nampak yang tepuk bahu ni adalah seorang lelaki yang tegap. Dia tak nampak yang tepuk dia adalah seorang pawang berjanggut panjang, tak nampak. Dia nampak tegap je orangnya. Itulah dia beritahu dia berjoget dengan melati. Bila tiba-tiba tok pawang tu cakap ikut aku, dia pun lupa. Dia tak ingat apa yang berlaku. Okey, sejak daripada tu Abdul jadi angau. Setiap masa dia akan menunggu kehadiran melati. Dan melati katanya akan datang pada dia pada waktu mimpi saja. Dalam malam-malam tertentu, bukan semua malam. Jadi disebabkan keadaan Abdul ni semakin lama semakin teruk, macam orang yang dah terkena panah cinta. Keluarga bawa Abdul ni pergi berubat. Banyak tempat dia berubat tapi semuanya gagal untuk memberitahu sebenarnya apa penyakit si Abdul ni tadi. Sampailah mereka berjumpa dengan satu tukang ubat. Bomoh lah juga. Jadi bomoh tu beritahu caranya adalah untuk memutuskan cinta dia dengan makhluk alam sebelah ni adalah dengan cara mengawinkan dia dengan orang lain. Jadi pada waktu tu Abdul dah dicarikan jodoh untuk dia. Ramailah anak-anak di antara orang kaya-kaya lain nak dijodohkan dengan Abdul. Tapi kebanyakan daripada mereka menolak untuk berkahwin dengan Abdul kerana mereka masing-masing sudah tahu Abdul ni sebenarnya adalah sakit. Boleh dikatakan gila kan. Tapi tak nak kena kahwinkan untuk mengurangkan, untuk memberikan kesembuhan kepada Abdul. Tapi disebabkan calon pengantin tu tak ada, Abdul akhirnya dikahwinkan dengan orang gaji rumahnya sendiri. Pada waktu tu, waktu perkahwinan tu sangat tragik sebab keluarga kepada orang gaji tu tak benarkan anaknya dijadikan sebagai cara untuk melepaskan sihir. Macam itulah lebih kurang. Nak melepaskan sakit Abdul ni. Jadi keluarga tu jadi macam tak redha lah, tapi tetap juga dikahwinkanlah anak perempuan tu dengan Abdul, dan keluarga tu diberikan beberapa bidang tanah dan juga rumah sebagai galang ganti. Jadi sejak berkahwin dengan Abdul, perempuan ni yang dulunya sebagai orang gaji bertindak sebagai isteri yang baik lah. Walaupun macam tu, Abdul ada kalanya ingat, ada kalanya tak ingat dengan apa yang berlaku. Dan kebanyakan daripada masa dia akan berzikir menanti kepulangan melati. Yang kadang-kadang dia kata muncul waktu dalam mimpi, waktu antara sedar dengan tidak. Dia pun tak tahulah kenapa melati tak nak munculkan dia. Si isteri memang tahu apa yang terjadi kepada Abdul, tapi dia tak boleh nak buat apa. Dia redha dengan ketentuannya. Jadi pada satu hari didapati si isteri ni mengandung. Jadi lepas mengandung waktu ni Abdul dah berubah. Dia dah menjadi semakin baik sebab dia punya perhatian dah terarah kepada si anak yang bakal lahir. Jadi semakin kandungan tu membesar, semakin itu Abdul semakin baik, sehinggalah kandungan masuk 7 bulan. Pada waktu tu tiba-tiba Abdul diserang sawan. Waktu diserang sawan tu dia beritahu melati marah dengan dia, Jadi disebabkan sawan tu jadi semakin teruk, akhirnya Abdul meninggal dunia tanpa sempat dia melihat anak dia yang bakal lahir. Jadi isterinya akhirnya melahirkan anak
tanpa ada ayah lah, si anak ada ayah, dan yang bayi yang lahir tu adalah bapa kepada Zack. Itulah terkait ceritanya, kenapa cerita ni ada kaitan dengan Zack sendiri yang menghantarkan cerita. Tapi cerita ni Zack dapat daripada atuk dia, daripada nenek dia, yang ceritakan macam mana atuknya dilahirkan, macam mana bapaknya dilahirkan tanpa ada ayah. Okey. Jadi apa jadi dengan Melati? Dengar ceritanya sehingga kesudah Tok Pawang tu cari Melati sampai jumpa. Tapi tetap juga tak berjumpa, dan katanya waktu tu Melati akan berpindah daripada satu majlis ke satu majlis jika ada majlis joget. Jadi sejak daripada tu, waktu di zaman itu bila ada majlis joget je, ramai orang serbu, terutama orang yang tahu tentang ilmu-ilmu kebatinan, bukan untuk menyaksikan orang berjoget, tapi dengan harapan dapatlah berjumpa dengan Melati. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.